Kalau situasi ini dibiarkan sama pemerintah kalian, lu tahu, menurut perhitungan Benix, stok kalian itu cuma cukup sampai 6 bulan ke depan. Dan itu bahaya. Teman-teman tahu nggak, dalam 6 bulan ke depan, itu apa yang akan terjadi? Kekeringan di mana-mana, guys. Hati-hati nih Malaysia nih. Lu harus hati-hati, please. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sajalah saya tengok kan ada satu FYP, tak tahulah bila punya FYP. Ada seorang TikToker, content creator ni. Dia cerita tentang masih lagi beras. Beras Malaysia tak cukup. Masih lagi. 6 bulan lah tak cukup. Sekarang bila musibah melanda negara Indonesia, iaitu di Sumatera Utara, 3 provinsi. Hanya 3 provinsi daripada 30 lebih provinsi. Kan? Bencana alam, banjir besar, terputus hubungan, terputus makanan. Hampir sebulan. Mana bantuan Indonesia? Yes, ada. Tapi kenapa masih lagi belum selesai? Makan, perubatan, elektrik, penempatan, zero. Kan? Sebab tu, sejak lama dah, kita kata kan, jangan menghina orang. Jangan sibuk hal Malaysia, jangan sibuk hal Singapura. Anda patut guna fikiran anda, tenaga anda dan kekuasaan anda, kelebihan anda, bina negara sendiri. Tentukan logistik elok. Tentukan keperluan rakyat mantap. Tentukan segala urusan dalam segala keadaan dalam keadaan terkini, terurus. Indonesia patut buat macam tu. Bukan kita buka je telefon pagi kita tengok, wah semua 300 juta lebih semua nak hantar Malaysia. Hari-hari zikir Malaysia. Kan? Sekarang rakyat Aceh kan, Temiang di Aceh mengalu-alukan bantuan daripada Malaysia, daripada NGO Aceh sendiri, daripada NGO Malaysia, daripada Malaysia lah, tak kira lah NGO ke apa, daripada Malaysia kan. Lepas tu dah bila tak boleh nak bantu, ego, harga diri. Maksud harga diri ini bila kita dapat menentukan rakyat bawahan tu terbela, barulah kerajaan dia tu atau pemerintah dia harga diri. Ini orang nak bantu, sekian lama dah membantu di antara negara ni, satu dunia dah berlaku. Itu bukan mengemis, itu orang nak bantu atas dasar setia kawan, atas dasar kemanusiaan, atas dasar kerjasama kan, atas dasar serantau. Itu sebab sana manusia, sini pun manusia. Lupakan perbezaan ni, pelbagai bangsa, agama, lupakan sekejap, bantu. Ada orang tua yang tak berdaya, ada anak-anak kecil, bukan menolak mentah-mentah. Tapi kalau tengok TikToker, content creator, dengan Wan Winor lah, siapa saya sebut nama, Kokori lah, apalah, semua setiap hari bantai Malaysia. Tapi apa yang berlaku di Indonesia semua besar-besar. Macam mana tentera China ada di Indonesia. Bagaimana boleh ada bandara di Marawali yang tak dapat diketahui, pembohong tak dapat tahu, korupsi. Saya tengok dalam digital map Marawali, di bawah daripada airport Marawali tu ada satu perlombongan REE yang dikuasai oleh China. Ada pelabuhan udara kan, ada penempatan. Kita nampak, kita pergi real time satellite, kita nampak. Saya di sini nampak, takkan orang Indonesia tak nampak. Tapi bila TNI dapat tahu, dah kecoh. Kemudian ada pula pergi keluar tentera China,
menghalang TNI. TNI lari. Ya Allah. Lantak korang lah yang tu hal korang kan. Tetapi tak payahlah hari-hari yang Malaysia tak cukup beras lah, Malaysia miskin lah, Malaysia itulah, Malaysia kaki klaim lah. Itu bukan cara dia. Ha? Hari ni saya bebel tak topik. Sebab saya tahu banyak konten-konten yang hantar Malaysia. Saya berhenti lama dah. Tapi sekali-sekali nak lah juga cakap kan. Berhenti-berhentilah. Kan? Berhenti-berhentilah. Tumpukan kepada Indonesia yang banyak kekurangan, yang banyak kepincangan. Kita tak kata Malaysia ni bagus semua, Malaysia pun ada. Tapi terkawal. Kami menegur kerajaan. Dan kerajaan pun tak boleh nak buat hanky-panky macam di Indonesia. Sehingga ada negara dalam negara. Sehingga apa yang berlaku dalam negara pun tak diketahui oleh pemerintah sendiri. TNI, tentera dia sendiri pun tak tahu apa berlaku di Morowali. Ada tentera asing dalam negara. Memalukan. Tak boleh. Jaga diri negara anda. Jangan terlalu sibuk hal Malaysia. Ambil tasbih Malaysia, 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 Bangladesh, Malaysia, Bangladesh, Malaysia. Itu yang cakap. Jangan marah. Assalamualaikum.